Kalau hampa nak tengok orang yang perangai dia busuk, hati dia tak elok, mata lalat, kerajaan buat benda baik pun dia tak cerita, tuan-tuan. Dia cari alasan nak cerita benda tak elok, nak hasut orang. Ni Anwar Ibrahim ni jaga DAP. Samalah macam si Saitro Sanusi ni, si Tam Jebat ni, tuan-tuan. Tengok dia buat apa, tuan-tuan. Dia cerita hari ni pengumuman kerajaan umum bagi bantuan dekat sekolah Cina, dekat sekolah India. Inilah Anwar Ibrahim nak jaga DAP. Musibat. Aku nak bagi tahu macam ni. Kerajaan memanglah umum bantuan untuk sekolah Cina, untuk sekolah India. Tapi awak tak cerita. Kerajaan Perdana Menteri umumkan peruntukan 200 juta ringgit untuk sekolah agama rakyat. Puluhan tahun bantuan dihentikan sejak daripada zaman Mahathir. Dihentikan. Dan zaman hampa jadi kerajaan pun, hampa tak bagi peruntukan sebanyak tu untuk sekolah agama rakyat. Mai si Anwar Ibrahim yang hampa kata jaga DAP, jaga India, jaga Cina, tak jaga Melayu ni lah, bagi peruntukan untuk sekolah agama rakyat 200 juta ringgit, tuan-tuan, untuk tingkatkan apa? Mutu pengajaran, mutu pendidikan, kualiti cikgu, kualiti ustazah, kualiti ustaz. 200 juta untuk tingkat infrastruktur sekolah agama rakyat yang zaman Mahathir dihentikan, yang zaman hampa tak bagi. Si yang jaga DAP ni lah yang bagi. Tuan-tuan, saya nak abang cerita bagi mai untuk orang Kedah. Nampak dengar video Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan. Tetapi ratusan ribu, lebih 300 ribu lebih pelajar di sekolah-sekolah agama rakyat ini dulu dibatalkan sama sekali oleh Perdana Menteri dulu, semua bantuan. Dan ini sebenarnya mendera anak-anak kita agama rakyat ini dan tahfiz dan lain-lain. Sebanyak 200 juta ringgit peruntukan segera. Tu dia, tuan-tuan, yang jaga DAP ni lah bagi 200 juta. Yang 80 juta bagi sekolah Cina tu juga nak cerita. Yang 50 juta bagi sekolah India tu juga hamba nak cerita. Yang 200 juta ni hamba tak cerita. Apalah punya manusia hamba ni.